Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan mazhab poli. Pertama, murid akan membalingkan dadu bagi mendapatkan bilangan. Setelah mendapatkan bilangan, murid akan menggerakkan bidak. Kemudian, murid akan mencari kad yang mempunyai nombor yang sama seperti kedudukan bidak dalam mazhab polybord. Sebagai contoh, bidak berada pada petak nombor 4 dan murid mencari kad yang tertera nombor 4. Pada kad bantu telah tertera gambar, akronim ataupun simbol yang membantu murid untuk mengingat fakta dengan baik. Murid akan cuba menjawab soalan berdasarkan simbol, gambar ataupun akronim yang ada dalam kad bantu. Setelah menjawab soalan, murid akan menanda pada ruangan yang disediakan dalam My Prestasi. Proses yang sama akan diulang kepada pemain yang lain sehinggalah semua pemain berjaya menjawab semua soalan yang ada dalam My Prestasi. Jom kita lihat bagaimana situasi sebenar ketika menggunakan mazhab poli. Kita hendaklah mempelajari ilmu sebagai bukti mencari ilmu pengetahuan. Betul. Yang kedua, Kita hendaklah menyebarkan ilmu agar memberi manfaat kepada orang lain. murid akan membantu antara satu sama lain dalam proses mengingat fakta. Setelah jawapan murid dipersetujui betul oleh semua ahli kumpulan, murid akan membuat catatan pada ruangan dalam My Prestasi. Begitulah cara menggunakan inovasi ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga bergembira menggunakan mazhab poli.